Lagu singalong tahun 80-an, 90-an dan 2000. Buka je sinar dan nikmati muzik yang membawa anda kembali ke 3 days later. Kau ni tunggu kat dapur. Apa ipar kau sampai dekat pedas? Ini dia tempat yang boleh relax sebab ada kipas. Boleh lari. Sekarang kita tengah buat doggy. Masuk-masukkan doggy semua. Tu yang VIP punya. Minta maaf lah bersepah sikit sebab dalam bilik nak cijuk. Susu banyak lagi. Ini untuk last touch up. Tengok bag. Sebelum ni banyak apa? Untuk last touch up. Ada yang tak apa ni orang kata tak cukup lagi paper bag. So terus beli ni untuk last touch up lah. So terpaksa pergi ni lagi ke beli dekat The next day. adik. Kita ke mana? Ha? Fitting baju. Pergi final fitting ah. Yes. Let's go. Kita dah ada kamera. So kita pergi try untuk final fitting. Let's go. So, sekarang kita tunggu adik fitting baju. Lepas tu sekarang final fitting. So kita tengok kejap lagi. Let's go. So akhirnya kita tukar baju. Okay. Tak ketat langsung. Okey. Tak. Dia hari tu. Okay. Kita tak pindah. Okay. So kita dah ambil barang-barang untuk baju sanding nanti. So adik sini. So ini kita dah bawa aksesori untuk sanding. Ni baju untuk sanding. Ni kasut untuk sanding. So kita jumpa hari Sabtu nanti. Okay, bye. Kita pun nak try spa pendek ni. Kita tengok macam mana, sedap tak sedap. Sebab kita orang ni gila air ngepuk. So memang sekarang ni dekat kita yang kat Uni 10 lah. Kita tengok ni macam mana. Okay. Terima kasih yang belanja. Semoga dimurahkan segala, dimahalkan rezeki. Dompet kau tadi letakkan dalam beg kaca. Terima kasih Ngah. Ya, terima kasih.
Oh no, nak sama nanti. Sikit Sama lah. dengan tudung ni. Sikit lah. Sama macam ni. Ni last minute nak ikat reband. Member sampai. Member buat busy lah. Member buat busy. Member buat busy. Banyak lagi kan? Sekejap, tak ingat. Balik silap ada betul. Balik lah. Siap satu. Dua-dua bumi ni. Mesti terpaling function. Kalau adik bawa seorang, Weh bro. Buat apa bro? bawa wibu. Sesi mengangkat door gift. Seorang kereta Alza. Sebaik-baiknya boleh sumbat. Kita sumbat. Ada yang Berada buat misi tu. supervisor. Wish. Janganlah flash. Memang kena kan gelap. Betul lah Mak Buyung dua ni nak merealisasikan salah kawan. Struggle tu. Hati kata nak ada kasih. Hati pegang makan. Cousin. Weh, nampak tak? Cousin. Tak, nampak tak? Nampak tak? Cousin. Cousin Cousin sangat. Weh, pandai saya nak cakap. Tahu tak? Bersedia. Woi function. Dengan tu Hei, mana ayu lah. Dulu baby. Besok tengok kan? Besok tengok kau dulu. Abang kau. Tu. bukan. Kau panggil dia. Lang. Ramai je. Dia tak apa ni. Boleh nanti kita orang kurang. Pada tahu nama dia Ais baru ingat tak? Dia makan? Nak ada adik. Ni lah ada ni. Okay. Okay, sekarang kita dekat... Jangan gaduh, tak apa. Sekarang ni kita on the way ke rumah Angah untuk persiapan nikah esok. Maaf tak ada pandang kamera sebab sangat tak mesra. Semoga esok pagi-pagi berjalan dengan lancar. Hati tak berak. Hati tak ada perasaan nak apa-apa kencing lah. Last minute semua lah. So yang semua tengok ni, nanti kita akan up to date dari semasa ke semasa. Perjalanan perkahwinan Atif menuju ke halal. Cik! Cik! Nak balik pegang cik! Okay, let's go. Okay, kita dah sampai rumah Angah. Now kita nak beradu. Beradu. Untuk bersiap untuk esok. Sebab sekarang pun dah pukul 12 lebih. So kita jumpa esok lah untuk Atif punya pernikahan bersama Ijam. Kan kau jawapan. Okay, bye. Siapkan pengantin. Nanti mau pick up. Okay, siap dah pengantin kita. Pengantin dia siap. So, let's go. Let's go. Kita pergi nikah. Cik-cik. Nikah kan? Kita, apa perasaan sekarang?
Debar baru rasa nak terberak semua lah. Dia nak terberak tak tapi demam. Debar. InsyaAllah. Semoganya Semoganya. Semoga semuanya dipermudahkan. Baca doa banyak. Takkan aku seorang je nak gerak ni. Yang lain semua dekat rumah ni. Belum lagi lain tu. Tak apa, kau gerak janji kau sampai. Ku yakin kau lah. Oh, salah. Let's go. Kita gerak ke masjid. Counting minutes. Mana kita punya tu? Oh, sana. Okay. On the way. On the way jadi isi orang. Ada orang jadi isi orang. Lepas ni hati tak boleh keluar malam Boleh Oh. Boleh. Cuba jangan riak sangat. Oh. Aku 6. Dia dah sengah bodoh. Aku 6 baru bangun. Ya. Dah sengah kat aku tu nak make up ni. Pasal tu. Diam. Angle tu kat sini kan nanti. Ajar kata steady dah bangun. Sekejap Mak tu balik. آيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. حبيبنا وشفيعنا ورسولنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح السنة فمن العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم Muhammad Nisa bin Haris Berikan kita kataku Ini Rizati diteruskan dengan pastawanya 399. Aku terima nikah. Ini Rizati binti Ustaz dengan mas kahwinnya 300 bulan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku, walau ku belum tahu namamu. Bisikan di sujudku, di sepertiga malamku, untuk kehadiranmu sempurnakan hidupku. Saya mengaku bahawa apabila saya tinggalkan isteri saya, ini Nur Rizati binti Ustaz, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tidak memberi 4 bulan atau wakil saya tidak memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa tersebut, padahal dia takkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim yang jadi tubuh badan atau mengkhianati atau meneruskan harta
Cium. Sekejap. 1, 2, 3. Suka. Jangan untuk mata dia. Okey. Sekejap. Yang sekali. Okey, tangan satu dekat atas pada hati. Hijau tutup mata. Macam mana? Satu, dua, tiga. Oh, banyak pula. Sekejap Satu, dua. Sekejap Jam, jangan tidur jam. Satu, dua. Sana. Sekali. Satu. Satu, dua. Okey. Ni belakang. Okey, kumpul sini. Hijab pula tutup mata. Ya. Aku tak masak. Kau. 1, 2, 3. Dah ke? Oh, seronok. Dua-dua tak nangis. Dia lebih pada seronok. Tak, kan lahir duduk degil. Oh, degil. Faham. Tak je makan dulu. Jangan cerita. Betul, Dip. Dia rasa macam apa tau? Kosong otak tau. Ya, dia memang tu. Bila dia cakap, bila abang dah start macam ni, abang dah tak rasa apa kan. Betul, dia rosak tau. Oi, Dia tiba kosong kan. Ya apa benda ni kan? Betul ni kan? Macam tu tau. Memang pun. Sebab tak dia cakap dengan abang. Start dia dah cakap macam ni, abang dah rasa lain dah. Yo. Tadi rasa macam biasa. Tapi masalah start dia dah pegang tangan kita pegang tangan. kita pegang tangan macam tu kan. Wih, otak kosong tau. Nasib lah delay sikit mic tu tiba tak okey. Dah abang ada tanya abang okey abang okey. Okey tapi otak kosong tau. Jam pegang lah, Jam. Aku nak tu. Wah, pusing-pusing kan kita nak pergi. Ya, seronok jalan. Wah. Mana mau pergi? Dia pun tak elok. Dia jaga sedap aja. Tinggal punya peluk ke? Alah, jam. Satu je jam. Tangan kau hayun, tangan kau hayun. Satu, dua, tiga. Okey. Bayar. Satu, dua, tiga. Alah, jam. Satu je jam. Dari belakang
Aku yakin kau lah. Kau nak mana dah? Wah. Tak payah ada. Tak payah Nak ke mana dah? Jangan suka sangat. Apa nampak kurus dia tu. Pandai tahan. Tak, dia cakap orang. Atas atas sejam. Atas tu jam. Bukan, dia masak. Masak bawah. Okey, duduk. Atas duduk. Sini tu. Boleh duduk. Duduk. Atas tu. Sekejap. Tangan rapat sikit, tangan rapat sikit. Cantik. Last pun cantik. Atas bawah sikit. Okey. Jangan Kandik. Sekejap, satu. Cantik. Hati belah sini. Ijam sebelah sini. Tengok sebelah sini. Nanti sebab Yang nasi dah mengamuk, merajuk-rajuk tu kurangkan. Jadi suami isteri. Cium je. Dua je cium. Boleh lah. Kalau cium cium sekarang. Aku tak pandang. tak ulas, tak mira, turun slow. Mula amat kecil macam ni. Tak, lagu ni memang dia ikut feel. Ya, jaga hati elok kat sana. Kalau dia nak main jet ski, kau biar je. Nanti dia Sebab tu jiwa dia. Tu jiwa dia baik Hello. kecil. Sekejap, Faham. Dah nampak. Oh, sekejap, Faham. Dengar. Dengar. Okay, sama balik, Faham. Biarkan dia. Kalau dia nak sangat, bagi je pelampung hitam. Biar dia main sendiri. Kalau kau nak nampak dia, beli air patung sikit. Nampak sedap sikit dia ada. Sayang dia elok. Dia kecil babi dengan dia. Oh, cucui. Kan haya. Buat. Kalau ada 6 pun, selalunya 2 je buat kerja. Biarlah 2 buat kerja. Orang panggil fully utilized. Dia siap ada meja dia sendiri tu. Nak buat air. Tak tahan tu. Bukan cendol pun sasi. Mana kodi ni? Rasa macam pro. Jaga tinggal. Nangis. Nangis. End of flashback.